Tapi kau ingat Fendi. Tu dia dah sampai dah. Dah sampai dah. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Abang Pak Jah. Sampai juga kau, Lina. Kang, nanti kalau tak sampai, puding ni semua masuk dalam perut Lina. Kau ni, Lina. Mak Jah sihat? Sehat, alhamdulillah. Mak kau sehat? Mak Jah ni tanya mak je. Tak tanya pun tukang sudut puding ni sihat ke tak. Mak lah, tadi pagi sebelum subuh dia buat. Dia cakap kalau puding ni tak sampai kat tangan Mak Jah, nanti dia piat-piat telinga Lina. Kau ni, Lina. Asyik buat Mak Jah nak tergelak je lah. Jom Balong. Ya, okey. Jom. Seriously, apa yang kelakar sangat? Tak faham siot. Bahasa dia, bah. Nolina adalah sepupu sebelah arwah ayah kami. Anak Mak Uda, adik arwah ayah. Mak kami pula sememangnya terlebih sayang pada sepupu kami Nolina daripada kami. Tak tahu kenapa. Lepas tu dia buat joke dengan mak seorang je gelak. Kita orang semua lost. Tak faham gila siot. Bahasa dia, bah. Tak faham gila. Tak faham sangat. Waalaikumsalam, Mak Dibah. Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barulah betul ke Mak Jah? Betul tu. Memang betul, Lina. Ini balik aja rumah. Hai Mak, hai Abang. Macamlah Mak Jah ni mak rempit. Ya Allah, Mak Jah ni suka buat dia tergelak. Yalah, dah hai. Mak rempit dah namanya tu. Mak rempit. Apalah Mak Jah ni. Dibah, badan Dibah dah naik lagi eh? Naik apa ku keringnya tu? Tak suka gila. Adibah. Tak suka sangat. Kita orang ada 50 orang lebih sepupu belah mak dengan belah ayah. Tapi banyak-banyak sepupu, dialah yang paling kita orang benci. Kurang gemar. Kurang gemar. Abang Long. Solo lagi ke? Bila nak kahwin ni Abang Long? Takkanlah duduk bawah kerja Mak Jah je. Umur pun dah nak kiok dah tu. Bila Lina kata dekat saya dah nak kiok, saya mula berfikir, patutkah Lina bercakap macam tu dekat saya yang saya dah nak kiok? Sebab kiok tu macam sama makna ayam yang kita bela. Yang dah nak mati, dah tenat, dah sakit. Kemudian kita pun katalah ayam tu dah nak kiok. Ataupun macam kereta lama yang duduk tengah-tengah jalan, lepas tu bawa slow gila. Lepas tu asap berkepul-kepul keluar. Dan kita pun tanya, apa asal kereta tu macam nak kiok je? Kiranya perkataan kiok ni sama taraf macam siot lah. Betul tak Bang Long? Kiok pun kiok lah Lina. Alah, macam merajuk je Abang Long ni. Nak Lina pujuk? Tak. Abang Long, Lina bagi tips lah Abang Long pergi klinik gigi, lepas tu kasih bersih sikit gigi Abang Long tu. Barulah perempuan suka. Abang Long okey Abang Long? Serius?
Minum air je banyak. Dan yang paling saya tak puas hati, Norlina tak kahwin lagi. Lebih teruk dari saya. Dia dalam kategori, tak mahu cakap lah, andartu. Nampak je body dia macam tu. Dah tua dah tu. Tapi kelebihan dia, dia pandai ambil hati orang tua. Tapi bersebab lah. Sebab dia tu pengorek. Dalam erti kata lain, suka ambil tahu. Kipoci. Busybody. Dalam erti kata lain juga, dia suka jaga tepi kain orang. Kak Ngah, how come you are here? Oh, kebetulan saya hantar Abang Ngah pergi KL. Flight dia tadi pagi. Tu yang alang-alang tunggu kat sini. Sian Kak Ngah kan? What? Selalu ketinggal. Apa? Yelah lelaki ni Kak Ngah. Cakap je pergi outstation, ada bisnes apa semua. Tantang kat KL tu, dia ada isi nombor 2 dengan nombor 3. I hate her! Hate! Benci! Sangat! Okay, fine, I know. Memang tak baik kalau benci orang. But I hate her! Kenapa dia cakap benda macam tu? Kenapa? I hate her, do you know? You tak ada isteri 2 ke 3 kan? Ada? Hah? You nombor 2, 3, 4. Perempuan Simpanan. Perempuan simpanan. Ada? You pun perempuan simpanan, right? good save. Stop. Okay. Okay, snack next. Okay. Snack tepi lah. Takkanlah dua tu lah. Dah sama-sama. Sakit lah. Wah, tengok ni. Ada orang suka. Janganlah. Ada orang suka. Ada orang suka. Janganlah. What did you just say? Sorry, Bang. Pertama kali Kay dengar dia sebut macam tu. Kak Ngah memang ajar bahasa ni kat rumah No! Ini baru sikit, Lina. Nanti Mak Jah cerita. Jom. Enough. Kami tak tahu di mana datang perkataan tutup tu. I mean, where did we go wrong? Kita tak pernah guna perkataan tu dalam rumah. Saya perkataan bodoh pun saya tak pernah sebut. Sebab arwah ayah saya pesan, jangan guna perkataan teruk-teruk ni. Terutamanya mak bapak. Kalau mak bapak guna perkataan bodoh pada anak, bodohlah anaknya sampai sudah. Jadi perkataan bodoh ni sebenarnya lebih atas daripada semua perkataan-perkataan lucah. Yep. I mean, saya pun confused. Diorang belajar daripada sekolah ke? I don't know. Saya rasa pergaulan. Contohlah budak lelaki kalau masuk tandas. Apa je perkataan yang tak ada kat dinding tandas tu? He's turning into a little rimpet right in front of our eyes. Bila saya duduk rumah ni, barulah saya sedar betapa susahnya jadi suri rumah tangga. Kita selama ni selalu ambil ringan kerja suri rumah tangga ni. Tapi sebenarnya memang penatlah pasal mereka ni gunakan banyak tenaga fizikal. Dah lah kena buat kerja yang sama tiap-tiap hari. Boleh jadi bosan kalau tak enjoy. Doa dulu. Saya memang salute orang yang tidak bekerja ni. My salute. Dia orang yang bekerja ni pula sebenarnya cerdik. Ambil jalan mudah. Ambil orang gaji untuk buat kerja diorang. Oh, not my wife, not my Azura. My wife ni dia cukup cekap imbangkan kerja-kerja di pejabat dan juga kerja-kerja di rumah. I salute you, my darling.
Salud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai abang. Anything? Joa, hari ni abang masak best tau. Oh apa? Hari ni special. Hari ni abang ada masak nangka masak lemak, ayam masak kicap, lepas tu ada ikan kembung bakar dengan air asam dan ada satu sambal special. Tekalah sambal apa? Kicap? Aduh, takkan ayam masak kicap lawan dengan sambal kicap. Teka lagi. Belacan? Bukan. Okey. Abang bagi clue. The keyword is Bandung. Sambal tomato? Yes! You got it right. Abang dah jumpa resepi sambal tomato tu Abang dapat daripada orang gaji si Nurhid tu. Dia masak senang je tau. Okey? Ada guna tomato, cili dengan belacan. Itu je. Dan dia masak lebih kurang sama je masa kita makan masa holiday kat Bandung tu. Tak sabarnya. Ingat, petang kan jangan makan banyak-banyak sangat. Kau balik rumah tak lalu dah. Dan petang ni kalau boleh balik awal sikit lah. Okey. Tak sabar sangat. Jumpa kat rumah Okey darling, bye. Okay, this one ready. Hello? Hello, Cik Kamal ni? Ya, siapa ni? Ni Zaidi. I'm calling from the School Electronics Sdn Bhd. Hari tu kita jumpa masa penuh juga. Oh, ya, Cik Zaidi. Maaflah saya tak kenal tadi. I have some good news. Kami nak offer Cik Kamal kerja dengan kami. Oh, ya ke? Okey. So, bila rasanya kita boleh jumpa lagi Nak kena jumpa lagi ke? Yalah. Macam ni, saya akan hantar surat tawaran ke email Cik Kamal. Hard copy masa Cik Kamal datang nantilah. Cik Kamal boleh start 1 hari bulan ni kan? What is wrong with you guys? Dosa tau guna perkataan macam tu. Guna perkataan macam tu, Mami akan jatuh hukuman yang lagi teruk pada hari ini. Understood? Mami, semua orang ada perkataan yang ni lah. I don't care. Kan Mami cakap kalau Mami dengar guna perkataan macam tu, Mami akan jatuh hukuman yang lagi teruk pada hari ini. Understood? Bukan mak pukul mak ke Mami? No, no such thing. Apa maksud dia? Ya. Abang, kenapa abang pukul Malin? Tak baik tau lelaki pukul perempuan. Salah tu. Sebab dia nak kau. You shush. Okey. Siapa suruh you cakap okey? Kan Mami cakap shush. 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 Shocking. Okey, dengar sini. Kalau you two nak jadi mak rempit, naik motor tengah-tengah malam bawa laju, you tahu tak siapa akan datang kejar both of you? Mami. Mami akan kejar both of you dalam MPV Mami dengan bendera Malaysia. Faham? Understood? Okay, enough. Hari ini, hukuman dia. Mami nak both of you tulis Astaghfirullahalazim dalam buku ni sampai habis. Setiap helai, setiap baris. Every day sampai Mami happy. Got it? Satu buku ke? Yes, every day. Nah, ni pensel dia. Oh, and by the way, dalam jawi ya, jangan lupa satu titik pun. Now. Jawi. Aduh. Saya sepatutnya rasa tu je. Tapi entah, kenapa hati ni tak berdenguk pantas.
Tak ada. Kan orang cakap kalau hati ni kita berdegup pantas, maksudnya kita tu je. Macam orang Melayu selalu cakap, ikut gerak hati. Mak Jah recommend dia dengan Mahani anak Pak Dola. Dia tak suka. Mak Jah recommend dia dengan Surina anak Dara. Pun dia tak suka. Semua dia tak suka. Milih juga dia tu. Bukan apa, Lina. Tapi kita nak the best untuk anak-anak kita kan? Betul tu Mak Jah. Dah mula dah tu. Nanti bila diorang start gosip, habislah kita orang kena kerja kan? Tak suka siut. Sebelum dia duduk dengan Mak Jah tengok collar baju si Malin tu dengan dakinya hitam berdaki. Tupperware air si Malin tu. Bahagian atas tutup air tu. Ada hitam-hitam dia tak korek. Geli. Lepas tu si Anung tu. Kesian Mak Jah tengok dia tau. Lepas balik dari kerja je, lepas tu dia pergi surau. Balik dari surau, lepas tu dia tidur. Tak ada social life langsung. Lepas tu dia pergi main golf. Kat badan golf tu mana ada perempuan? Yang ada Kedi aja. Yelah, di sana mana ada perempuan. Dia kena ada isteri jaga dia. Dah 2 tahun dah isteri dia meninggal. It's his time already, you know. Bila lagi dia nak kahwin? Tak apa Mak Jah, sabar Macam ni lah, nanti Lina usahakan. Baik kau cakap je dengan dia. Jangan asyik solo je. Yelah. Mak Jah. Mak Jah pernah dengar tak? Ayat 11 surah Al-Fatih. Yang pasal manusia harus hidup berpasang-pasangan tu kah? Yang tu. Apa ayat dia? Alah Mak Jah, Lina lupalah. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dari air mani. Kemudian menjadikan kamu berpasangan. Lelaki dan perempuan. Yang itulah Mak Jah. Pandai Mak Jah. Mak Jah, tapi kalau Lina baca ayat tu, Lina rasa tersentuh sangat. Ya, betul. Mak Jah pun tersentuh sangat. Allah pun tahu kita tak boleh hidup seorang. Kita kena ada teman. Kan Lina kan? Betul? Rasa tak sempurna je kalau kita tak ada pasangan kan Mak Jah? Biasanya Mak dengan Nolina akan berlakon depan kami. Kononnya nak bagi kesedaran dalam apa jua bentuk. Tapi mereka tak sedar yang kami semua tahu yang mereka dia sedang berlakon. Tanggungjawab kita berpasangan. Kalau Mak Jah umur 40 lebih tahun, solo pula tu, Mak Jah pun nak cari suami baru. Amboi Mak Jah. Lebih-lebih nampak. Tapi Mak Jah, yang penting kita kena sahut perintah Allah. Betul tak Abang Long? 13 hari lagi, 13 hari lagi. Itu saja yang saya kena ingat. Sabar, Abang Long. Sabar. Astaghfirullahaladzim. Tulis betul-betul ya. Kalau saya ingat kena buat semula. Dah siap? Ya. Mami. Biar Mami cek dulu mana tahu ada yang salah. InsyaAllah. Freeze! Assalamualaikum. Duduk balik. Assalamualaikum. Salam! Hey, Mak. Boys, Wan datang. Mak. Lina. Sedap juga air teh ni. Terima kasih. Mak Jah. Lina lupa nak cerita pasal Fakri. Fakri anak Cik Tun tu ke? Fakri yang masuk penjara tu. Fakri tu sepupu Lina ni. Kira 2 pupu lah kat sini. Kenapa dia masuk penjara? Mak ayah dia ni open sikit. Open? Tak pernah pukul anak-anak. Dia tak percaya dengan rotan, cili mulut, cubit semua tu. Dia tak percaya semua tu. Yang dia percaya, discussion and understanding. Saya rasa dia nak sindir saya pasal cara saya dengan Azman mendidik anak kita, iaitu tanpa rotan dan physical abuse. Mak je yang boleh guna rotan. Masa dia mengajar-mengaji. Itu je.
Lina ni bernasib baiklah. Sebab Lina dapat tengok perbezaan antara didik cara Mak Lina, Mak Jah dengan didik anak cara Mak Tun. Insafnya bila Lina dibukakan mata untuk tengok kontras dia. Alhamdulillah. Lina tak suka nak buka aib orang. Tapi tak apalah. Lina cerita juga supaya Kak Ngah dengan Abang Ngah boleh belajar. Fakri tu memang nakal. Masa dia kecil-kecil dulu, dia suka datang rumah Lina. Lepas tu, kalau datang, mesti Lina sorokkan permainan Lina. Bukan apa, dia tu suka rosakkan permainan Lina. Pernah sekali tu, Kak Ngah, Mak Jah, dia patahkan tangan patung favourite Lina pula tu. Oh, ya? Lina pun menangis lah. Mak Tun buat tak tahu je. Mak Tun cakap, Fakri, why you do that? Fakri cakap, I want to be doctor, Mami. Lepas tu Mak Tun cakap, very good. Kejap, apa kena-mena dengan kakak ni? Dengarlah dulu, Kay, ceritanya. Kak, dengar dulu. Okey. Masa Fakri 17 tahun, dia pernah belasah seorang budak dekat asrama. Mak Tun pun tak tahu juga. Mak Tun cakap, Fakri, why you do that? Fakri pun cakap, I want to defend myself, Mami. Mak Tun cakap juga, very good. 20 tahun flash forward. Sekarang ni si Fakri tu, kerja dia curi kereta orang. Lepas dia curi kereta orang, spek dia jual setempat haram. Sekarang ni tak ada dah Mak Tun nak cakap, Fakri, why you do that? Tak ada dah. Sekarang ni, Mak Tun cakap, Fakri, what is wrong with you? Sebenarnya, what is wrong with Mak Tun lah kan? Betul tak Kak Ngah? Mak Jah? Betul. Kenapa? Saludin tu pemanis. Saludin, boys, get in here. Sam, what is wrong with you? Kenapa ni? Dia nak kahwin dengan Mali. What? Dia bongok. Ini mulut macam Oh my God. Kalau Om guna perkataan lucah, rezeki Om akan ditarik. Kalau Om cakap pada orang lain. It doesn't matter. Kalau Om maki orang dengan perkataan yang lucah, Om yang mudarat. Faham tak? Tahu kenapa? Kenapa? Okey. Perkataan lucah tu perkataan yang negatif. So kalau kita guna perkataan yang negatif, hidup kita pun negatif. Tak ada rezeki masuk, nothing. For example, Mami ni pernah maki seorang klien ayah dulu sebab dia masuk office terus maki ayah dengan Mami. Lepas tu petang Mami pergi jalan-jalan. Terpijak cai kucing. You see? Tuhan ni cepat balas, tahu tak? Tapi you faham tak message Tuhan nak bagi ni? Okay. Kalau kita cakap benda yang kotor, kita akan pijak tai kucing. Malu tu masuk kelas pijak tai kucing. Exactly. Lap berapa kali pun bau tak hilang, right? Basuh dengan air baru hilang. Exactly. So sekarang ni, Mami nak Om dengan Sal bagi tahu semua perkataan yang lucah tu yang you belajar kat sekolah. Lepas tu kita akan tulis atas kertas ni, kita akan bakar and kita takkan sebut lagi, okay? Deal? Okay? Okay. Bahasa Inggeris pun. Fine, English boleh? Sekarang ke? Yes, please. Cakap. Okay. Apa lagi ya? Bahasa Tamil boleh? Tamil pun ada. Ayo. Cina? Cina pun ada. Oh my God. Cara lain nak cakap. Apa tu? Oh. English pula. English. I can't breathe. Man. Kata tak elok ke? Okay. Kejap, Mami tak boleh nafas.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini, Mulai hari ini, saya berikrar dan berjanji. saya berikrar dan berjanji. Lagi sekali, Om. Saya berikrar dan berjanji. Saya berikrar dan berjanji. Saya tidak akan Mengguna perkataan lucah lagi. Good boys. Mami, kalau Om jadi pelakon, itu suruh Om cakap perkataan lucah macam mana? Om nak jadi pelakon ke? Kalau lah kan. Kita tengah berikrar ni. Kalau kena macam mana? Cakap dengan dia, jumpa dengan Mami dulu. Okey, lepas ni kita akan bakar kertas ni yang penuh dengan perkataan lucah supaya semua elemen negatif akan hilang. Okey? Mami, ni bukan syirik ke? No lah, ini Mami sengaja buat supaya you berdua ingat. You berdua kena ingat hari ni sampai you tua. Tahu tak? There you go. Woi! Memang betul-betul disebut perkataan F tu. Yes! Bila Om sebut perkataan F tu, hati berdepuk jatuh atas lantai. It's so bad. Sabar sayang, relax. Kita kena buat sesuatu sayang sebab we have to jadi seorang yang ajar dia orang sebab dia orang tengah belajar benda yang bukan-bukan. So we have to do something drastic supaya nanti dia orang supaya dia orang ingat. But listen, kita tak boleh hilang kita punya coolness as parents. Yes, of course. We must do something. Coolness tu memang penting, otherwise they don't respect us. So We'll find a way. Mam? Lah, tadi kan dia dah makan pulut hitam tu. Sedap kan? Okeylah. Habis tu? Nak nasi. Ya, mana boleh makan nasi? Nanti jadi macam anak Aunty Suri tu nak. Aisyah? Aisyah kecil kan? Tapi dia pakai seluar orang besar macam tu. Ni anak macam tu? Tak nak. Kalau tak nak, kita tunggu Mami balik. Nanti kita makan sama-sama. Tapi sebelum tu kita bawa adik pergi pub, ya? Okey. Hosti. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Telefon Mami tak? Kita telefon Mami. Mari kita telefon Mami. Tok Mami kat mana? Okey. Cakap dengan Mami, okey? Ya. Hello, Joa? Joa. Kita orang tak ada kat rumah ni. Abang bawa budak-budak pergi park. Okey, bang. Jo tak siap lagi ni. Sekejap lagi Jo balik, Okeylah. Bye. Lepas. Okey. Dah. Hello? Jua. Mananya? Ni nak dekat masuk maghrib dah. Abang bawa budak-budak balik lah. Sekejap lagi Jo balik, Okey, bye. Jom. Kong, cepat. Cepat naik belakang, cepat. Lompat. Sini. Cepat balik. Baba, boleh makan tak? Boleh. Mari sini. Nanti dulu. Pergi basuh tangan dulu. Pergi basuh tangan. Duduk sini. Ni nak banyak mana nasi? Tahu sini kan? Cukup? Nak lagi? Tak nak? Cukup dah? Okey.
Sekejap ya. Bang? Bang? Ayo. Balik dah. Dah tidur lah ke? Jom makan. Jom. Dia lapar gila ya? Jom lah. Abang tak makan sekali ke? Tak apa, abang nak makan dengan Nia tadi. Oh, iya ke? Masak apa? Bukan cili ke gigi tu? Hah? Mana ada? Jual dah makan ke? Tadi bos jual bawa mi goreng ke ofis. Cuma betul-betul tak nak elak. Tapi perut Joe masih kosong lagi ni. Tak payah nak pasal diri lah Jual. Yang penting Jual dah kenyang. Wow, kecil hati saya. Kecil ni. Bukan. Kecil ni. Ni kecil ni. Aduh. Lah, tadi Joe rasa sikit je. Pasal Joe nak makan sama tu abang ni. Tak basi dah pun. Tak basi dah pun. Tak payahlah. Nah, Joe lapar. Joe makan kat sini mah. Joe nak makan. Joe lapar ni. Sekatilah. Nak nasi? Nak, mestilah. Ma, Joe sorry sangat-sangat tau. Tadi Joe betul-betul tak nak elak. Joe janji besok Joe balik awal Baguslah kalau macam tu. Sebab esok abang nak masak soto. Favorite? Makan. Joe makan. Cukup lah tu. Iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak buat apa tu? Tengah study. Dibah, rasa lama tak bersembang sama-sama kan? Jomlah, kita eratkan silaturahim. Saya fikir masa tu, alamak. Kadang-kadang kalau kita satu rumah, kebahagiaan pun kita kongsi. Betul tak, Mak Jah? Betul. Kesusahan pun kita kongsi. Betul tak? Betul. Kalau macam tu, kebersihan pun kita kongsilah kan? Betul tu. Sama-sama tanggung. Kadang-kadang kalau nak pergi kelas, biasa-biasakanlah ambil sampah di setiap tong sampah dan buang kat luar. Takkanlah nak harapkan Mak Jah je. Dalam Mak Jah pun kemas rumah, masak. Kesian Mak Jah kan? Senang hati Mak. Kalau katil ni bila nak keluar, dah siap kemas elok-elok. Barulah Mak Jah happy. Betul tu. Benci gila. Ih. Hello sayang. Hai bang. Jual tahu tak? Abang baru je bagi kat neighbor sebelah soto yang abang masak tadi. Tahu tak apa dia cakap? Dia cakap dia tak pernah makan bergedil yang abang masak ni. Paling sedap dalam dunia. Dunia? Wow, teranya bang. Bang, dia tahu dia dah janji semalam. Tapi... Tak apalah Jual. Nanti bila Jual balik, drive elok ya. Bye. Hancur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hai Abang Kamal. Hari tu Lina tengok National Geographic pasal kuda laut jantan. Oh, Mak Jah pun tengok juga. Abang ada tengok tak? Tak ada. Kenapa? Kalau Lina tengok, mesti Lina teringat dengan abang. Hah? Abang nak tahu tak? Kuda laut jantan je yang boleh beranak, abang. Betul?
Yang betina akan bagi semua telur daripada yang jantan. Dan yang jantan yang akan mengandung. Mak memang risau bila tengok kuda laut jantan yang beranak. Kan? Saya tak faham. Apa mesej yang Mak dengan Nolina nak cuba sampaikan pada saya ni? Diorang happy ke saya jadi suri rumah tangga sepenuh masa? Dan apa kena-mengena kuda laut jantan mengandung dengan saya? Bang. Abang, sorry bang. Sorry. Jua busy sangat. Jua tahu tak apa Jua dah buat? Apa? Jua dah buat abang duduk dekat situ dengan Mak dengan Nolina berceramah pada abang seorang diri. Cakap pasal kuda laut jantan. Faham? Kuda laut jantan? Ya, kuda laut jantan. Oh, yang kat National Geographic hari tu? Abang tak tengoklah Jua. Kalau abang kuda laut jantan sekalipun, abang masih ada perasaan Jua. Saya faham. Abang Kamal duduk rumah sepanjang hari mestilah dia rasa stres bila saya balik rumah lambat. Tapi bukannya saya ada fair atau apa. Saya betul-betul buat kerja dekat office, kan? Tapi kalau dia masak, bukannya saya tak makan. Saya akan makannya. Bang? Bang? Abang? Apa ni? Surat tawaran kerja? Abang, Om, hari-hari nak minta tolong sikit. Buat apa? Good question. Abang Ayana hari ni tumbuk muka Mami. Hah? Tumbuk Mami? Ya, Yes. tumbuk muka Mami. Sebab abang ni suka sangat tumbuk muka perempuan kan? So, Mami ni perempuan, tumbuklah Mami. Om, serap. Cepat sikit. Om, Makia, guna perkataan-perkataan yang Om selalu pakai tu. Hah? Yang Mami tulis tu, yang kita dah bakar tu. Yes. Okey. Ayah. I'm ready. Hakim. Now. Come on, Om. Tak boleh lah. Tak boleh. Maki, you are so good at it. Now you show it in front of me. Apa? Maki. You know how to do that. Tak boleh lah. Omar Khayyam. Kau berlari pun slow, belajar pun slow, tu namanya bodoh. Hah? Ayah sumpah Om jadi bodoh. Ayah cakap, ibu apa tak boleh panggil anak bodoh. I don't mean it that way. Okay? Om tak jadi bodoh. Ayah cakap kalau ibu apa panggil anak bodoh, nanti anak-anak boleh jadi bodoh. Alright. I'm sorry. Okey. Abang, bangun. Bangun. Bangun sikit. Tumbuk Mami. Tumbuk Mami. Tumbuk Mami kat sini. Kuat-kuat.
Mengarutlah, Mami. Abang suka pukul perempuan kan? Pukul Mami sekarang. Now! Pukullah! Kalau Mami tak nak pukul perempuan, Abang tak buat dah. I don't care. Pukul sekarang. Ni, pukul. Pukul, bang. Suka pukul, right? Pukul. Pukul. Sorry, Abang Mi. Tak boleh lah. Kita ingat kita dah berjaya dah. Except part yang Azman panggil anak kita perkataan B tu. Well, itu adalah lakonan semata-mata. Yeah, whatever. Do you know that perkataan B tu dalam senarai tu dia paling atas sekali tau dalam perkataan lucah. At the top. Bahasa Melayu anda semakin bagus. Saya tahu. Anyway, back to the story. Kita ingat kita dah berjaya. Lalasal pula sebut perkataan lucah. Yes, jaga anak ni memang satu eksperimen. Ya. Kalau kita salah ambil corner, dia akan jadi benda lain. Exactly. Itu sebab kita kena berhati-hati. Yes, dan kami cari alternatif untuk pastikan bahawa anak-anak kami tidak lagi menggunakan perkataan lucah dan tidak lagi menganiaya kaum wanita. Yes, no more, nada, poci, ile, nothing. Kadang-kadang, bila kita sebut perkataan lucah, mesti ada orang terasa sentak. Atau rasa miang nak menggatal. Biasanya kalau sebut perkataan lucah ni, mesti ada kait-mengait antara hubungan lelaki dan perempuan. Alah, senang cerita, SEX. Nak tahu tak apa tu SEX? Seorang lelaki mempunyai perasaan terhadap seorang wanita, orang pergi mana-mana je mesti berdua. Pergi makan ke mana mesti berdua. Itulah terjalinnya hubungan intim. Itulah kalau... Itulah dah... Sal, Om. Nak pergi mana tu? Cerita belum habis lagi lah. Rasanya that will do it. InsyaAllah. Bang. Bang ni apa ni, bang? Nampak macam ada orang offer abang kerja je. Abang tipu jual lagi? Kenapa? Abang tak nak kerja ke? Abang bukan tak nak kerja. Cuma bukan sekarang je. Kenapa? Kenapa? Taklah jawab. Abang macam seronok pula jaga Nia dengan Iskandar kat rumah. Okey. Tapi takkanlah abang tak nak kerja selama-lamanya kot. Ha? Jo mana mampu nak tanggung semua orang dengan gaji jual je. Ya, jangan abang tak tahu. Abang tahu tak. Abang bukan tak nak kerja tapi Jo tengoklah tawaran yang datang semuanya kat luar Johor. Abang tak nak ambil kerja yang asal boleh je. Nanti abang tak happy je mana. Okey. Tapi kita kena bincang suami isteri lah. Sebenar-benarnya, saya rasa agak marah lah dekat Abang Kamal pasal dia tak nak kerja sekarang ni. Tapi pasal saya yang banyak buat salah sekarang ni, jadi saya kena main politik sikit lah. Dan saya gunakan kesilapan dia untuk tebus kesilapan saya. Phew. Kahwin ni macam main politik jugalah. Ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. Jadi sebaiknya kita maintain je lah dekat atas kan. Tapi lepas ni, kalau dicakap lagi, habislah. Okey. Masa render, okey? Okey, abang minta maaf. Abang tipu dan abang marah Jo. Okey, abang minta maaf. Jo bukan apa. Jo cuma nak abang happy je. Jo jangan risaulah, abang memang happy Jo. I'm happy. Sarapan okey? Abang masak. Jo cakap je Jo nak makan apa. Abang buat sekarang, cakap je. Apa-apa je lah. Okey, tunggu. Tunggu.
Maggi goreng. Apa je? Maggi goreng special coming up.